berkawat sama-sama tak? Jom! Hooray! Semua berkawan satu-satu, hora, hooray. Semua berkawan satu-satu, hora, hooray. Semua berkawat satu-satu, diikuti gula batu. Dan semua berkawat pulang ke busur, berjumpa Ratu Semut. Bum, 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 bum. Semut berkawan dua-dua, hora, hooray. Semut berkawan dua-dua, hora, hooray. Semua berkawat dua-dua, janganlah bergembira. Dan semua berkawat pulang ke busur, berjumpa Ratu Semut. Bum, 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 bum. Semut berkawan tiga-tiga, hora, hooray. Semut berkawan tiga-tiga, hora, hooray. Semut berkawan tiga-tiga, Nana angkat gula-gula. Okay guys, hari ni kita nak buat program Family Day untuk keluarga Lia dan Majid. Jangan lupa like, share and subscribe channel aku Lalinda 1. Akhirku temui sinar menerangi, umpama datangnya bidadari. Terasa bagaikan mimpi-mimpi suci, hadirnya ada rahasia tersendiri. Owner dia. Kita dah sampai ke rumah Wahab dengan rumah Ain. Selamat datang. Baik dapat. Dia baru nak mengemas. Okay, selamat datang yang berusaha. Punyalah jauh. Hai lalu jalan macam ular kena palu. Akhirnya sampai. Ke rumah terletak air. Ini depan ni apa? Ikut depan ya, ikut depan. Ini orang nak dalam. Okay, ni kita punya penjaga hadiah. Yeah, the best today. Wednesday. Okay. Kita minum petang. Minum petang bersama ibunda tercinta. Nurliah dan ibu saya. Ibu dia. Wah. Family Day yang Majid. Hooray!
Terlebih dahulu kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan rumah Encik Wahab dan Encik Puan Nur Ain. Terima kasih kerana membuat program family di rumah beliau. Dan kepada semua ucapan ribuan terima kasih kerana kita dapat hadirkan diri beramai-ramai untuk memeriahkan suasana, insya-Allah. Pembacaan doa kita minta Abang Din lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim. Innaka sami'un alim. Innaka ghafurur rahim. Innaka rabbul arsyil azim. Innakal barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karim ya rahim. Curilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhir. Ya fa'ilu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan darimu dari segala perkara yang boleh mencacat celakakan majlis kami, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaikal anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Biskut cap pimpong, betul? Okey. Okey. Pastikan jangan guna tangan sampai masuk dalam mulut. Okey. Sikit lagi. Okey, kalau tergantung dekat bawah ataupun terkeluar daripada, letak balik di dahi, okey? Bersedia semua? Okey, 1, 2, 3. Mula. Jatuh atau letak balik. Mana yang tak jatuh ni kat balik atas dahi. Kita tengok yang tergemuk-gemuk tu tengok Okey, dah dekat dah tu. Dah dekat dah tu. Sekali lagi. Sikit lagi. Mula balik. Okey, bunyi di tempat pertama. Tak boleh. Lain usaha tangan kejayaan. Cepat usaha. Bunyi semua. Habiskan. Kita tengok. Nah. Ada. Siapa ni? Ya, kakak Adi. Okey, kita akan bergerak ke game yang kedua. Untuk game yang pertama, boleh habiskan biskut masing-masing ya. Kalau haus lagi boleh masuk dalam minum air. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi dan dihormati, dikasihi. Okey, dengan lagi berkumpul di hadapan pintu masuk sekarang untuk mengambil bahagian dalam acara permainan baling bola dalam bakul. Alright. Okey, kita lihat. Okey, balingan yang pertama daripada Amza. Ya, masih belum masuk. Ya, satu. Belum lagi. Balik menggunakan kaki. Cuba balik menggunakan kaki.
Alright, go. Daripada batu muda ataupun daripada seri batu. Alright, tengok. Masih belum percaya lagi. Kita tengok dapat berapa. Kita teruskan. Dua yang kemudian pandai kan? Dia. Sekali lagi. Satu. Ingat sama ingat tua. Ya. Yep. Mari kutip belanja. Mari kutip. Satu. Apa ini? Sudah adik. 10 kali percubaan. Nampak? Pas. Satu. Satu. Dua. Oh, tidak masuk. Balik ke adik. Tiga. Yang mendahului. Apa kali? Apa lagi nombor 4? Ibu. Ibu okey, kita minta Cik Ati pula menjadi kita punya pengadil untuk perlawanan ni. Tengok tangan siapa yang pantas. Hanya sebelah tangan saja dibenarkan untuk menyentuh warna-warna kertas ini. Permainan ini memerlukan ketakasan, tumpuan, fokus. Okey, bersedia? Tangan seperti membaca ikrar. Saya tak akan tengok tuan-tuan punya warna. Kita mulakan dengan warna biru. Naik stage. Dua warna jangan disentuh. Warna yang saya sebut kuning. Okey, kita dah dapat. Jangan sentuh saja. Jangan sebut. Okey, jadi Ibu Linda dah boleh bangun. Hamzah stay. Tak, bangun dulu. Akan berlawan lagi di dua lawanan seterusnya. Hamzah di peringkat seterusnya. Okey, begini. Okey, semua dah ready? Semua dah suspend? Perlawanan ni memang suspend. First round dua-dua kena keluar. Second round seorang dilepas. Okey, bersedia? Saya tak nampak nombor tuan-tuan perempuan. Okey, saya tak nampak nombor tuan-tuan perempuan. Kita pilih nombor 1. Siapa nombor 1? Ibu dah datang. Okey, Ibu Linda standby sebagai pengadil kita. Permainan ini memerlukan kepantasan, fokus dan juga tumpuan. Okey. Alright, ready? Tangan semua berada di kedudukan seperti membaca ikrar. Saya akan sebut hanya satu warna yang tuan-tuan tak boleh sentuh. Okey? Ada dah bersedia? Okey, warna
hijau. Okey. Kita naik stage. Dua warna yang tuan-tuan tak boleh sentuh. Dua warna yang tidak boleh disentuh. Kuning biru. Betul boleh. Masih betul lagi. Okey, yang ini yang saya rasa stage yang susah. Tiga warna tidak boleh disentuh. Bersedia? Dah bersedia? Biru, kuning, hijau. Biru, kuning, hijau. Siapa dulu? Sama. Okey. Akan melawan di tempat 1 dan 2. Pada kelas Hani akan melawan di tempat 3 dan keempat. Hani dapat kawan 3 dan 4. Tempat 3 dan 4. Okey. Bagi ke peringkat seterusnya. Mana yang berjaya akan ke peringkat nombor 1 dan 2. Mana yang kalah akan berlawan untuk beradik-beradik. Okey, dah bersedia? Dah bersedia? Kenal warna? Fokus, berikan kekuatan. Satu warna yang saya sebut, jangan disebut. Tangan berada di sisi badan. Satu warna tersebut adalah hijau. Kita telefon seterusnya level up, level 2. Level yang sedikit susah daripada level 1. Tangan naik sikit. Tangan naik sikit. Kita tengok warna yang akan saya sebut, jangan disentuh. Warna ni memang warna kegemaran kami sekeluarga bersama Ramli Burger. Tapi saya tak akan pilih nombor tu, warna tu. Itu Ramli Burger. Warna yang akan saya sebutkan adalah yang jangan disentuh tau. Warna yang saya akan sebutkan adalah warna oranye hijau. Dua-dua masih lagi dapat memberikan tumpuan. Fokus. Kita akan ke level seterusnya, level kalah mati. 3 warna akan disebut. Peserta yang terpantas menyentuh warna yang tidak disebut dikira sebagai pemenang. Mohon berikan perhatian, tumpuan, bantuan. Juri-juri juga pastikan kepantasan melihat tangan yang sampai dulu ke warna yang tidak disebut adalah pemenang. Warnanya adalah hijau, kuning, biru. Okey, hijau, kuning, biru. Ya, sekarang kita dalam program untuk membuat apa? Barbecue Ya, betul. Kita tengok Hamzah tengah kopek durian. Cuik. Dalam diam tau. Oh, hebat. Cantik ah. Okey, masuk. Tiga darah duduk di tepi sungai, duduk menanti kata laba. Apa? Tak, Mak. Buat. Okey, inilah barbecue kita.
tangan je. Habis tangan. Oh, hai. Weh, jom kita ada. Hai. Boleh? Kambing ah, kambing ah. Barbecue. Ada dengan hidangan kita hari ni. Sangat bagus dan sangat sedap. Sangat sedap. Kalau 10 bintang, berapa bintang boleh bagi? 9.5. Wow, perfecto. Macam mana? Ya. Sedap je? Juicy. Shawarma. Kita lihat siapa yang kena. Wow, kopi. Awak apa? Besar dia. Siang saya. Linda. Kucing kereta. Besar. Bukan. Betul lah.
kedua Hamzah. Wah, ini pesaing hebat. Okey. Alright, tahniah. Bagi tempat pertama. Tempat pertama. Pak Udin, Bapak Hamzah. Memang hebat perbezaan ni. Alright, tahniah pertama. Okey, bagi acara seterusnya. Don't touch the color, better don't touch the color. Okey, bagi tempat yang ketiga dimenangi oleh Hani. Tahniah. Tempat yang kedua dimenangi oleh Kak Ica. Dan Johan bagi acara don't touch the color, better don't touch the color. Umi. Tahniah. Ini benar-benar kecekapan, kepantasan, kefokusan. Tahniah. Kita dah mendapat tempat pertama. Okey, dengan itu kita ada lagi kotak beracun. Okey, bagi acara kotak beracun, tempat ketiga jatuh kepada Kak Echa. Alright, bagi tempat kedua Cuai. Oh, ajak mengundur hadiah ni mesti aktivit ni. Alright, bagi tempat pertama pula jatuh kepada Ibu Lee. Tahniah pertama. Itu saja. Okey, dah tak ada hadiah lagi nak bagi? Okey, lepas ni kita akan berehat, bersantai, dan kita akan bersama bersyarat mula esok. Okey, sekian, terima kasih. Besok start bangun tidur sesuka hati, tapi semua jangan lupa. Yang dah bersih ke? Yang bersih. Dah lah dapat dia. Periuk, gambar daging. Okey, kita dah makan sup. Okey, sup kita dah siap. Yang tu. Yang paling besar tu. Padu bang. Boleh gini. Ni nampak suasana ni. Gunung Ganang. Pusing okey. Oh, padu. 3 hari dia makan ni. Ayuh, kita ke meja jutawan. Jom bang. Jom mana nenek? Kenyang. Okey, hidangan kita dah siap. Kita ada telur dah, sambal kicap, Sayur, ulam-ulaman, sayur rebus, kita ada petai, kita ada buah-buahan, kita ada sayur labu. Wow, aduh guys. jom. Makanan. Dah. Video ke makanan? Ni ke?
Pegang. So, aku press apa? Ui. Tolak. Hampir. Jangan gerak. Aku cakap jangan gerak. Cepat. Sabar kaki aku sangkut. Sabar jap. Jap. Ya Allah, Pak. Tolong. Baik, kau gimana? Naik. Ini buat takut. Cuba. Okay, bye-bye. Hati-hati. Salam. Cuba bergambar. Ideal tu lawa. Ibu ni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih datang ke teratak kami. Terima kasih. Sama-sama. Sayang kek. Bye. Salam-salaman. Sekejap. Sini sama. Okey lagi. Yes. Okey. Okey, cantik. Next. Okey. Julie dari. Lipstick. Tak apalah. Okey, cantik. Okey, cantik. Oh, ada gelombang ni. Sekarang kita dah beraktiviti 2 hari. Kita nak balik sekarang. Setelah 2 hari kita bersama-sama dan sekarang kita balik.